Pernah tengok video lucah? Tahukah anda ia boleh memusnahkan struktur otak anda secara kekal? Sebelum tahun 1994, video dewasa susah nak cari. Anda kena masuk kedai-kedai gelap atau pawagam yang mencurigakan. Sampailah muncul seorang penari bernama Danny Ash dengan satu idea genius. Waktu itu, internet baru bermula. Semua orang tengah post gambar kucing dan Danny berfikir, kenapa dia tak post gambar sendiri? Dia belajar coding dan kemudian upload video dia sendiri ke internet. Boom, internet meletup. Laman web dia dapat trafik lebih tinggi dari seluruh Eropah. Dia jadi kaya gila. Lepas tu orang lain pun ikut dan dalam 10 tahun 60% orang tengok video lucah setiap minggu. Tapi di sinilah ia mula menjadi gelap. Saintis mula perasan kadar kemurungan dan jenayah meningkat dalam kalangan penonton tegar. Mereka jalankan imbasan otak kepada ribuan orang dan jumpa sesuatu yang mengejutkan. Bahagian otak yang urus nikmat dan kawalan diri makin mengecil. Reseptor dopamin mereka musnah. Hasilnya, orang ramai lebih murung, kurang kawalan diri dan masalah prestasi.